buffet lunch RM10, unlimited refill. Semua boleh ambil termasuk air dengan dessert. Okay, akak bagi saya log yang best-best boleh? Keli masak lemak. Apa itu? 2, 3? Satu je kak, satu je. Okey, boleh ambil. Kalau tak cukup boleh tambah kak Boleh tambah, tak ada masalah. Guna pinggan yang sama. Keli masak lemak. Keli masak lemak. Lala kan? Oh lala boleh? Lala. Lala ni cepat habis kan Lala cepat habis. Siapa yang cepat dia dapat. Lala. Tambah sambal. Sambal, okey. Tak sambal goreng kunyit. Banyak pun tak apa kan Banyak pun tak apa, tak ada masalah. Bayar sekali je, RM10 je. Asalkan habis Asalkan habis. Sambal kunyit. Enoki goreng. Oh yang ni rata pun sedap ni kak. Rata pun sedap. Tengok enoki goreng kita. 3 cukup. Cukup kak. Keropok pun ada, keropok. Keropok sikit kak. Tu warna oren. Okey boleh kak, cukup kak. Tak habis kan. Alright, semua ni Hanya RM10. Bayar RM10 boleh ambil semua lauk. Misalkan dah habis, nak tambah boleh. Wajib tambah. alright. Nak tambah, saya tengok. Siapa yang tak tambah, siap. Ni lauk satu troli ni kak. Lauk pun 1, 3. 3 troli. Yang mana pun datang, dia datang. Sotong goreng kunyit. Sosis sambal. Ni begeden. Apa ni kentang. Sambal. 1 tray penuh kita bagi. Nampak. Ikan keli masak lemak. Ayam kurma. Semua boleh ambil. Ayam kari. Kat tahu kari kita. Enoki goreng. Enoki goreng pun ada. Ambil 5, 6 sama je. Tak ada kira satu-satu. Ikan asam pedas. Lala masak lemak ada ni. Lala pun ada. Lala pun ada. Kita ada sediakan bubur mulut. Hari ni kita ada bubur kacang hijau dengan durian. Durian kita pakai D24. Bubur kacang hijau dengan durian. Tembikai pun boleh ambil. Lengkap lah kak Lengkap. Rugi siapa yang tak datang. Lengkap dapat pencuci mulut. Tak payah tambah-tambah duit. Cukodok pisang. Cukodok pisang. Ni kita punya dessert hari ni. Menu kita hari-hari random. Tak sama. Setiap hari random. Jadi siapa yang nak tahu kena datang. Okay. Ambil ais batu. Feeling-feeling air balang. Feeling-feeling air balang. Air sirap kita hari ni. Free refill Boleh refill. Free flow. Ni bukan harga yang kita buat promotion ke, bukan harga scam ke, bukan harga buka kedai ke, bukan. Memang daripada dulu memang harga kita RM10. Saya nak semua orang boleh makan. Dengan harga RM10 ni, RM10 ni mampulah. Nak bersedekah duit tak ada. Jadi dengan cara makanan saya bagi ke orang. Lokasi kita dekat M Mall Petaling Jaya, level lower ground. Nama kedai kita Farida Kitchen Buffet RM10.